segala usaha-usaha dakwah beliau, segala apa yang beliau lakukan pada masyarakat, apa yang beliau tawarkan pada masyarakat, semuanya disambung oleh zuriat-zuriat beliau, anak beliau, menantu beliau dan semualah murid-murid beliau insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah akan datang, nantikan program-program khas TM Fauzi Education Center, kursus-kursus yang ditawarkan oleh badan ini, Education Center ini, uh, kursus yang bersifat on-site, yang datang hadir, belajar kulit ke kulit buku, kemudian menghatamkan sebuah ilmu, lalu pergi ke ilmu yang lain, belajar secara mingguan, secara bulanan. Dan juga nantikan juga program-program umum seperti ini, tuan-tuan Muhammad rahmati Allah sekalian. Kita buat Facebook ataupun Zoom live yang mana semua boleh join, semua boleh sama-sama mengambil manfaat. Ada juga program-program yang khusus bila kena datang ataupun hybrid, banyaklah program-program insya-Allah tuan-tuan Muhammad rahmati Allah sekalian. Mohon doanya agar kita dapat teruskan perjuangan almarhum Nayanda Ustaz Tengku Muhammad Fauzi bin Tengku Mahir Jumat. Mari sama-sama tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan kita menghadiahkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa ala mana wa salafuna salih, khususan ila ruhi sultanil awliya'i was salihin al-qutbi rabbani العارف الصمداني الشيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز ونفعنا ببركاته وآنسنا بأمداده ثم إلى خصوصا إلى روح المرحوم أينده أستاذ تكو محمد فوزي بنت تكو محي جمع شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، مدد مدد يا رسول الله، الصلاة والسلام يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، مدد مدد يا رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sukacita untuk kita sama-sama kongsikan Allah. Inilah program kita pada 4 hari ini, 4 sesi ini. Inilah yang kita panggil sebagai kursus asas permulaan adab pendidikan. Jadi kita minta dulu siapa yang sedang unmute tu, kita boleh mutekan suara kita. Mungkin kita tak terperasan, tapi kita boleh cek di bawah tu. Mungkin kalau uh, ter-unmute tu, kita mutekanlah insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah kursus asas permulaan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai tulang belakang seorang yang menempuh jalan menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala demi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kursus ini merupakan the starter kit, kalau kita boleh panggil ni sebagai starter kit, the beginner's guide lah untuk kita menuntut ilmu. Insya-Allah pada 4 sesi kita ini merupakan rangka keseluruhan sesi kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Dia ada beberapa bahagian. Insya-Allah ini merupakan objektif dan tujuan yang kita ingin capai apabila selesai kursus kita selama 4 hari ini nanti insya-Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kita akan mulakan dahulu dengan mukadimah pendahuluan, yang mana mukadimah pendahuluan ini kalau tak ada, dia tak jadi dah. Kursus ini takkan jadi sekiranya tiada mukadimah pendahuluan. Kunci untuk kita beradab dalam menuntut ilmu tuan-tuan, semuanya itu bergantung kepada mukadimah pendahuluan. Jadi jangan kita merasakan bahawa ustaz ini setakat mukadimah pembuka katanya. Tidak. Mukadimah itulah kepalanya. Kalau tak ada ini mukadimah, maka kita tidak dapat menjalankan kewajipan kita untuk beradab. Maka kita sama-sama kita menyelam dalam lautan ini, sama-sama kita catatkan apa yang kita pelajari, perkara yang baru kita catatkan. Apa yang pernah kita lakukan, pernah kita belajar, kita ingat-ingatkan kembali. Kita murajaah, ulang kaji. Begitu tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, mukadimah pendahuluan, kemudian kita ada 4 bahagian yang besar tuan-tuan dan puan. Sungguh
Kalau nak benar-benar perbahaskan tentang adab ini tuan-tuan dan puan, dia akan ambil masa bertahun-tahun lamanya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dia tak akan terhenti kerana pintunya, lautan dia sangat-sangat luas. Jadi apa yang saya cuba lakukan ni tuan-tuan dan puan adalah untuk cuba, ini hanya saja percubaan untuk merumuskan, untuk membuat sebuah rumusan dan based on berdasarkan apa yang telah dipelajari. Yang pertama, apa yang telah disaksikan sendiri dengan mata dan kepala sendiri sewaktu kita belajar, dan yang ketiga, hasil daripada bacaan-bacaan dan juga kajian-kajian tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Maka ini merupakan rumusan, tapi itu pun saya tak rasa dapat rumuskan kerana ia terlalu luas, tapi ini hanya percubaan. Percubaan untuk kita sama-sama menyelam lautan adab. Begitu tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Sebagai rangka keseluruhan, penting untuk saya beritahu tuan-tuan dan puan sekarang pada awal-awal majlis. Kerana apa? Kerana ini kita nak tahu kat mana kita nak jalan, kat mana yang kita nak tuju. Apa yang kita akan lalui selama 4 hari ini tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Bila kita tahu apa yang kita akan hadapi, kita punya objektif akan clear, kita akan tahu apa tujuan kita, apa yang kita nak capai. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita ambil perhatian dan kita tengok apa yang kita akan hadapi, apa yang kita akan pelajari khususnya pada hari ini dan umumnya selama 4 hari sesi kita insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebuah soalan yang sering ditanya, "Ustaz, kenapa saya kena beradab? Saya ni bukan orang belajar pun. Perlu ke beradab?" Begitu tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Soalan-soalan begitu sering kali ditanya. Ada yang kata, "Apa perlunya adab? Aku datang, aku nak belajar je. Aku cuma nak ilmu je. Ada adab ni semua benda ekstra." Adakah benar adab ini perkara yang tambahan, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian? Adakah adab ini benda yang ekstra? Kalau ada, bagus. Kalau tak ada, tak mengapa. Adakah ia benda yang sunnah? Sunat tu bermakna macam dianjurkan ataupun ia merupakan sebuah kewajipan. Ini semua soalan-soalan yang harus kita selesaikan dahulu pada mukadimah pendahuluan. Maka ini kita akan bincangkan latar belakang dulu. Apakah pentingnya beradab sebelum berilmu? Betul ke kena beradab sebelum berilmu? Apa latar belakangnya? Kemudian, kenapa kena adab dulu sebelum berilmu? Kenapa kena ada adab dulu sebelum berilmu? Dan kita akan bincangkan tuan-tuan puan perkara yang terpenting. Dalil wajibnya beradab. Ini kita baru nak berikan rangka, macam dah jawab sebahagian soalan tuan-tuan puan. Memang begitu. Dalil kewajipan beradab yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga asar. Asar ni bermakna kalam para sahabat, para tabi'in, kalam para ulama dan kepentingan-kepentingan adab. Ini adalah mukadimah pendahuluan. Tuan-tuan dan puan, kalaulah kita terlepas 3 sesi yang akan datang, cukup sesi yang ini, bila kita tahu tentang kepentingan beradab, pada saya alhamdulillah objektif sudah tercapai. Kerana kita nak masyarakat kita nak diri kita sendiri untuk merasai ataupun memahami kepentingan beradab itu sendiri. Kerana kalau tak faham kepentingan beradab, nescaya kita tidak akan beradab pun selama-lamanya. Sebab rasa tak penting. Begitu. Kunci perubahan adalah apabila kita merasakan keperluan untuk kita berubah. Kunci beradab apabila kita rasa pentingnya adab itu sendiri. Jadi kita nak cuba sematkan. Mari tuan-tuan, kita tanamkan niat objektif hari ini. Walaupun waktu sangat terhad, kita hanya ada 1 jam setengah. Objektif hari ini, ya Allah, aku nak tanamkan, aku nak terapkan dalam hatiku ini rasa kepentingan untuk beradab. Itu sudah pun mencukupi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak payah nak target tinggi-tinggi. Ini dah cukup tinggi untuk merasa pentingnya beradab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan. Bahagian yang pertama, saya harap dapat kita bincangkan hari ini, tapi saya tak janji. Kita tengok, ikut waktu, tengok kepada pembukaan Futuh Minallah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sempat, insya-Allah kita akan masuk kepada bahagian kita yang pertama. Macam mana nak beradab kalau ilmu pun kita tak kenal? Kita ni beradab kerana ilmu lah. Kita nak beradab supaya kita dapat mencapai keilmuan. Betul tak tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian? Kenapa kita beradab? Aku beradab supaya aku dapat menuntut ilmu. Jadi sekarang ni, macam mana nak beradab kalau ilmu pun kita pun belum kenal? Maka bahagian pertama, wajib untuk kita kenal dahulu ilmu.
Kerana kalau tak kenal, maka tak cinta. Kalau dah tak cinta ilmu itu, maka takkan kita beradab terhadap ilmu. Ilmu tu kalau kita rasa dia masih, ilmu ni alah, ilmu agama ni, alah benda ni, benda sampingan. Tatkala kita merendahkan ilmu, kat situlah kita menjadi rendah. Tatkala kita muliakan ilmu, waktu itulah kita menjadi mulia. Maka kalau kita dah tahu kemuliaan ilmu, barulah akan terbuka pintu adab, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini semua adalah jawapan-jawapan, guru-guru telah pun berikan jawapannya. Kau nak beradab, kau kenal dulu ilmu. Sebab kalau kau dah tahu ilmu tu nilainya tinggi, automatically kau akan beradab. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, bahagian pertama wajib, perlu, mesti kita akan bahaskan bahagian pertama, ilmu. Sebuah pengenalan. Kita akan mengenal erti ilmu. Kita asyik berbual, Ustaz saya nak belajar ilmu lah, saya nak belajar ilmu lah. Apa makna ilmu? Ini kita akan bincangkan hari ini. Apa makna ilmu? Bila kita dah tahu hakikat ilmu, kita akan seterusnya belajar tentang kelebihan ilmu itu sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuji ilmu itu sendiri. Ilmu pengetahuan Allah Taala puji. Manakan tidak, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri Maha mengetahui. Sifatnya adalah sifat, Allah adalah sifat alim. Itu itu dah mencukupi untuk membuktikan ilmu itu sangat-sangat mulia. Kerana Allah Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui sifatnya. Jadi fadilat ilmu dalam Quran bagaimana, dalam hadis bagaimana, dalam kalam para ulama bagaimana. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, mari kita sama-sama catatkan kaedah ini. Kullu mattasala bi syarifin fahuwa syarif. Mari kita tuliskan dalam bahasa Melayunya, setiap apa yang bersangkut paut dengan sesuatu yang mulia, maka dia akan menjadi mulia. Setiap apa sesuatu tersangkut paut, yang berkaitan dengan perkara yang mulia, automatik dia akan jadi mulia. Tuan-tuan, kalaulah ilmu tu mulia, sekarang saya nak tanya, orang yang menuntut ilmu jadi mulia tak? Automatik orang menuntut ilmu tu jadi mulia. Kalau saya kata ilmu tu mulia, orang yang mengajarkan ilmu jadi mulia tak? Automatik dia akan menjadi mulia. Orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang menyebarkan ilmu, orang yang menjadi sebab walaupun dengan cara untuk membantu mereka-mereka yang menuntut ilmu. Walaupun dia tak menuntut ilmu tapi dia bantu. Itu je dah ada connection, dia pun akan menjadi mulia. Kerana apa? Sifat ilmu itu sendiri mulia. Itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Kita akan go through in detail. Ini semua saya cuma kasih trailer je tuan-tuan dan puan. Ini hanya sebagai trailer saja supaya kita rasa syauk. Syauk tu rasa rindu, rasa betul-betul nak tahu apa yang akan disampaikan nanti. Kemudian kita akan tengok tentang rukun. Ustaz nak menuntut ilmu ni kena ada rukun ke? Ada syarat-syarat dia? Ada tuan-tuan dan puan. Kalau tak, dia tak jadi ilmu. Dia akan jadi maklumat je. Apa beza ilmu dengan maklumat? Nanti insya-Allah kita akan perbahaskan. Apa yang kita scroll dekat Instagram, dekat TikTok, scroll sana, scroll belajar. Oh, ada sikit ni. Ini semua ilmu ke? Ini semua maklumat? Itu semua maklumat. Itu bukan ilmu. Ustaz, habis selama ni saya belajar semua dari TikTok. Itu kekurangan rukun. Nanti kita akan pelajari. Apakah rukun-rukun ilmu? Tuan-tuan dan puan, saya terpaksa beritahu trailer dulu. Jadi semua bertahan sampailah ke akhir. Jadi apakah perbezaan ilmu dan maklumat? Macam mana nak tahu yang saya belajar ni adalah ilmu ataupun yang saya belajar ni hanya maklumat, information, and it is not knowledge. There's a difference between information and knowledge. Itu kita akan perbahaskan. Itu rangka keseluruhan bagi bahagian yang pertama. Mari kita teruskan. Bahagian yang kedua, barulah kita masuk kita punya climax, iaitu adab penuntut ilmu. Berkat ilmu kerana adab, maka apakah adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri? InsyaAllah kita akan bincangkan. Apakah adab-adab yang bersangkut paut dengan hati kita? Contoh, saya nak belajar menuntut ilmu, apakah yang perlu saya lakukan adab-adab saya? Jadi number one, bab niat. Apakah yang perlu saya niatkan bila kita menuntut ilmu? Itu perlu, number one. Kemudian bagaimana kita nak membersihkan hati? Nak bersihkan hati daripada apa? Daripada sifat-sifat mazmumah. Apakah sifat-sifat tersebut? InsyaAllah kita akan bahaskan. Apakah yang menjadi penghambat kita menuntut ilmu? Saya kasih contoh satu je. Rasa sifat takabur. Rasa sifat sombong, rasa sifat diri sudah tahu segalanya. Rasa sifat dek ni tak ada siapa lah. Buat apa aku nak belajar dengan dia lah. Buat apa? Alah, orang ni orang muda je, buat apa? Aku lebih berumur lah, aku lebih berilmu. Sifat takabur itu menjadi penghambat utama
dalam menuntut ilmu. Kalau tak ada sifat takabur tapi sifat malu. Alamak, malulah ustaz, saya nak belajar. Saya ni bukan orang yang soleh. Saya ni bukan orang baik. Tuan, kita belajar sampai jadi baik. Bukan kita tunggu baik baru belajar. Kita tujuan belajar ni supaya jadi baik lah. Itu sebab yang belajar-belajar ni kita memang mula dalam keadaan kita tak baik lah. Memang kurang baik. Kita banyak dosa dan sebagainya. Memang kita akan mulakan dengan kekurangan. Maka kita teruskan. Jadi penghambat utama yang kedua itu adalah rasa sifat malu. Malu sangat sampai tak nak belajar. Itu semua adalah sifat-sifat mazmumah yang kita harus bersihkan. InsyaAllah dia punya detail dia, perincian dia insyaAllah akan dikongsikan. Dan bagaimana adab kita mengagungkan ilmu dan ahlinya. Tuan-tuan dan puan, kalaulah ilmu itu mulia, memang wajib untuk kita agungkan ilmu. Dan kita wajib untuk agungkan segala apa yang berkaitan dengan ilmu. Termasuk ahli ilmu, guru, para ulama, para kawan-kawan kita yang sedang belajar. Buku-buku yang kita beli, buku-buku yang kita ada. Macam mana kita punya adab dengan buku, tuan-tuan dan puan. Buku ni nak letak apa? Boleh tak letak handphone atas buku? Itu semua adab kita akan pelajari. Macam mana? Quran buku kita letak di bawah, buku kita pijak, buku kita langkah. Itu semua apakah adab-adabnya, tuan-tuan dan puan, yang dirahmati Allah sekalian. Semuanya akan dipelajari dalam bahagian ini. Bahagian ini sangat besar dan sangat luas, tuan-tuan dan puan. Bahagian kedua ini. Maka ini adab bersangkut paut dengan hati. Yang kedua, masih lagi dalam bahagian kedua, adab bersangkut paut dengan pembelajaran. Bila saya kata luas, bahagian ni memang benar-benar luas. Adab bersangkut paut dengan belajar. Soalan dia, Ustaz, okey, sekarang ni saya nak belajar. Sekarang nak belajar apa? Itu pun ada adab dia, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dia bukan kita random, kita keluar, kita terus cari kelas mana-mana, terus kita belajar-belajar. Kita harus ada tujuan. Kita harus ada prioriti. Harus ada keutamaan. Ilmu mana yang akan kita yang wajib kita pelajari dahulu. Begitu tuan-tuan. Nanti kita akan masuk terperinci. Saya kasih contoh satu. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, sesiapa yang akan berangkat haji, ada tak jemaah-jemaah haji yang akan berangkat nanti lagi sebulan, lagi 2 bulan, maka ilmu yang paling utama tuan-tuan dan puan harus menuntut, ilmu yang wajib sekarang ini, kita panggil the current obligation. Kewajipan semasa adalah tuan-tuan dan puan untuk mempelajari ilmu haji dan umrah. Ini cara kita letak keutamaan. Kalau hari tu dah nak 2 hari dah nak puasa. Jadi maka that time, waktu tu ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu berkenaan hukum hakam puasa. Itu sebab kita lakukan Rauha Ramadan, Marhabannya Ramadan. Kalau tuan-tuan dan puan ingat, kita adalah buat program-program yang sesuai dengan kewajipan semasa. Dah nak Ramadan, maka kita buatkan program hukum hakam Ramadan. Dah nak haji, harus ada program untuk ulang kaji. Hukum hakam haji dan sebagainya. Ini semua contoh bagi perbahasan cara memilih ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, cara memilih guru. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kalaulah zaman dahulu dah ada ulama-ulama yang menyesatkan, zaman Imam Nawawi sendiri, Imam Ghazali sendiri kata dah ada ulama-ulama yang terjerumus dalam lautan dunia. Ulama-ulama yang kejarkan kebanggaan, kejarkan kedudukan, kejarkan kekayaan, kejarkan keduniaan. Kalau zaman Imam Ghazali dah ada ulama-ulama seperti itu, maka apatah lagi zaman kita yang penuh dengan fitnah-fitnah. Maka tidak semua guru itu yang kita nampak guru, dia adalah sebenar-benar guru. Tidak. Kita ada di dalam zaman fitnah. Macam mana saya nak tapis pun bahasa saya, hakikatnya adalah guru itu semua tidak sama. Tidak semua yang nama dia ustaz dan guru, dia hakikatnya adalah seorang yang alim dan ulama. Tidak semua. Maka di sini ada syarat-syarat yang kita harus lakukan. Kalau salah pilih, kat situ tersesat jalan, kat situlah jadi perkara-perkara yang tak diingini, fitnah-fitnah yang kita nampak, fitnah-fitnah yang berleluasa. Ini semua akibat salah memilih guru. Guru yang tersalah dipilih, yang dipilih itu secara salah, guru tu pun sebenarnya tak pernah menjadi murid, maka dia akan menyesatkan juga. Jadi tuan-tuan dan puan, kita harus cek dari mana kita nak belajar ilmu kita. Kerana ilmu kita ni adalah agama. Wah, ini dah masuk perbahasan ke belum? Belum lagi tuan-tuan dan puan. Ini masih lagi sebagai trailer sahaja. Kemudian macam mana nak mula belajar, macam mana nak ulang kaji, macam mana nak susun waktu. Kemudian dalam perjalanan menuntut ilmu ni apa yang diperlukan? Semangat yang tinggi.
perlu dalam menuntut ilmu ni semangat yang tinggi. Kita ni nak kejarkan sesuatu yang sangat tinggi, maka kita harus korbankan beberapa perkara. Itu semua kita akan bincangkan. Dan akhir sekali, untuk bahagian kedua kita akan bincangkan tentang sifat dan jati diri seorang penuntut ilmu. Bila dah dilabel sebagai penuntut ilmu, bila tuan-tuan dan puan keluar menuntut ilmu, dah dikiralah talibul ilm, tuan-tuan dan puan dah dikira dah sebagai penuntut ilmu dah. Jadi seorang penuntut ilmu ni mesti ada sifat dan jati diri. Apakah jati diri seorang yang ilmu? Itu insya-Allah kita akan bincangkan. Ini adalah bahagian kedua. Bahagian yang ketiga, barulah kita masuk adab kita terhadap guru kita. Mulianya guru itu kerana mulianya ilmu. Maka sebagaimana kita muliakan ilmu, begitu rupa juga kita harus muliakan guru kita. Maka apakah adab-adab penuntut ilmu terhadap gurunya? Tuan-tuan Muhammad rahmati Allah sekalian, jangan terus kata, "Ustaz, ini kira taksub lah Ustaz, ini bida'ah lah Ustaz, ini kita terlalu mengagung-agungkan guru." Nanti dulu tuan-tuan Muhammad. Itu bida'ah-bida'ah yang berlaku, benda-benda fitnah-fitnah yang berlaku kerana dah tersalah pilih guru dah. Kerana guru tu dah bukan ulama pun. Itu sebab fitnah-fitnah itu semua berlaku. Ini kita cakap tentang guru yang benar-benar ulama, yang benar-benar berilmu, yang menepati syarat-syarat ulama-ulama akhirat yang disebutkan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Guru seperti itu yang sebenar-benar alim, itulah yang berhak mendapatkan adab ini. Adab penuntut ilmu terhadap gurunya, tuan-tuan puan harus letak nota di bawah ni. Guru yang sebenar-benar guru. Saya faham sekarang ni kita sedang berada di satu waktu yang mana semua tengah kecoh tentang guru ni begini, bid'ah sana, bid'ah sini sebagainya kan. Kita kena faham dulu, ini ahli ilmu, guru yang sebenar-benar guru. Kita letak nota di tepi, hakikat seorang alim. Inilah yang patut kita beradab. Begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ini bahagian ketiga, sangat luas. InsyaAllah kita akan bincangkan. Dan bahagian yang terakhir. Lepas dah belajar, bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, tak cukup tuan-tuan dan puan. Kerana belajar adab ni dia bukan teori. Belajar adab ni dia adalah praktikal. Dia harus diamalkan, harus diterapkan dalam seharian kita, harus mesti jadi jadual harian. Jadi kita akan simpulkan, kita akan buat resolusi. Apakah langkah seterusnya yang harus kita lakukan? Dan bagaimana kita nak laksanakan adab ini dalam kehidupan seharian kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah keempat-empat bahagian kita. Saya berikan ruang dan waktu, siapa yang mungkin nak screenshot dahulu, screenshot nak ambil gambar sedikit, jadi kita tahu kita punya perjalanan selama 4 hari ini, 4 sesi ini, inilah yang kita akan kecapi, insya-Allah kita akan capai. Kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita taufik dan hidayah. Tanpa taufik dan hidayah Allah Taala, satu pun kita tak boleh bincangkan. Lidah ni akan menjadi kaku, hati ni akan menjadi kaku. Jadi semuanya dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, dengan itu setelah 30 minit kita memberikan kata-kata aluan dan juga sebagai rangka keseluruhan, marilah kita sama-sama masuk ke dalam muqaddimah pendahuluan. Kepentingan beradab sebelum berilmu. Kalau tadi saya sebutkan, muqaddimah ini penting sangat. Kalau tak ada muqaddimah ini, kursus ini semua tak jadi. Kursus ini semuanya runtuh sekiranya kita terlepas muqaddimah ini. Jadi sesiapa yang terlepas, maka ambil, jangan lupa untuk kembali, tengok balik recording. InsyaAllah kita akan providekan recording. Tengok balik recording tentang muqaddimah ini. Kerana inilah menjadi kepala bagi kursus kita, insyaAllah. Kepentingan beradab sebelum berilmu, apa yang kita akan bincangkan? Latar belakang. Kemudian mengapa adab dahulu sebelum ilmu. Ini semua saya dah sebutkan tadi. Terus kita masuk ke dalam isinya. Tuan-tuan Muhammad rahmati Allah sekalian, mari kita tengokkan kepada skrin yang telah kita kongsikan ini. Semuanya bermula dengan kata-kata Imam Al-Zarnuji. Seperti yang dijanjikan, antara rujukan kita adalah Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Imam Zarnuji. Imam Zarnuji ni hidup pada kurun yang ke-7, bermakna 700 plus. Bermakna kita ni sekarang 1446, ini 700 dahulu punya cerita, tuan-tuan. 700 tahun dahulu punya cerita Imam Zarnuji tuliskan di pendahuluan kitabnya Ta'limut Ta'lim. Dia kata, "Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidun wa ila al-ilmi la yasilun wa min manafi'ihi yuhramun." Dia kata,
Aku lihat pada zaman aku, oi ramai betul yang belajar. Masya Allah. Ramai betul yang belajar. Tapi tak tak ada satu pun ataupun kurang sangat, sikit sangat yang sampai pada tujuan. Yang lain semua tak kesampaian. Pelik ni. Imam Razanul cakap gitu. Ramai aku nampak yang belajar, tapi semua tak sampai kepada tujuannya. Aku nampak ramai yang belajar, tapi balik dia belajar, tak nampak pun hasilnya. Tak nampak pun buah hasil pembelajaran selama bertahun-tahun. Ha, ini pada zaman Imam Zarnuji. Tuan-tuan Muhammad, ini zaman Imam Zarnuji ni 700 tahun dahulu. Kalau zaman sekarang macam mana tuan-tuan Muhammad? Zaman sekarang macam mana? Dengan fitnah-fitnah dia berleluasa. Rasa-rasa macam mana dengan hal perihal kita-kita ni yang masih yang belajar? Sampai ke tak kita pada tujuan kita? Membuahkan hasil tak ilmu-ilmu yang kita belajar selama ini? 4 tahun kita merantau keluar pulang, ada hasil ke tidak? Bertahun-tahun guru kita ada di Singapura, bertahun-tahun kita berguru dengan guru kita, tapi tak nampak hasil-hasilnya. Pernah tak kita tanya soalan ini? Soalan ini yang ditujukan oleh Imam Azhar Nunji. Imam Azhar Nunji kata, kau nak tahu kenapa? Aku tahu kenapa. Puncanya sebab bila kau belajar, kau tak ikut tata cara belajar. Bila kau belajar, kau tak ikut adab-adab belajar. Bila kau belajar, kau tak ikut syarat-syarat belajar. Kau tahu tak yang ilmu ini sebenarnya dia ada protokol. Setiap perkara yang penting ada protokolnya. Tuan-tuan Muhammad, kita tak payah cakap jauh lah. Kita ni hidup dalam negara ni pun ada undang-undang. Ada tata cara, ada garis pandu dekat semua perkara. Semua perkara yang mempunyai kepentingan, semuanya itu bersifat ada protokol, ada cara dia. Kalau tuan-tuan bawa kita driving, ada highway code dia. Kalau kita bab jenayah dan sebagainya, ada penal code dia. Kalau kita jadi guru dan sebagainya, ada dia punya code of ethics. Dalam pekerjaan ada etika bekerja. Semuanya ada tuan-tuan puan, protokol, ada etikanya. Tapi kenapa bila masuk ilmu agama ni seakan-akan tak ada syarat? Kenapa bila masuk ilmu agama seakan-akan tak ada garis pandu? Kenapa bila bab ilmu agama kita kata ini bebas, agama ni untuk semua? Seakan-akan tak ada syarat, tak ada adab. Kerana itu, tuan-tuan Muhammad rahmati Allah sekalian, Imam Zadunji kata, sebab engkau rasa ilmu ni terlalu rendah, sebab engkau rasa ilmu ni tak perlu tata cara, adab dan syarat, sebab engkau rasa ilmu ni senang, sebab itulah engkau belajar-belajar ni, selama ni kau tak sampai pun pada tujuan kau. Kau tersilap langkah dalam perjalanan kau menuntut ilmu, makin kau belajar, makin kau jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Man izdada ilman, walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang menuntut ilmu, tapi ilmunya tak membuahkan hasil, tak tambah pun hidayah dan takwa dia, tak tambah. Nabi SAW kata, lam yazdad minallahi illa bu'dah. Makin dia belajar ilmu tu, makin dia jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, seram tuan-tuan dan puan. Bila kita belajar, lepas tu kita tak belajar diiringi dengan adab, diiringi dengan tata caranya, kita takut-takut kita belajar tu makin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Imam Zarnuji kata, aku lihat pada zaman aku ramai yang macam gini. Kerana itulah aku tulis sebuah kitab. Wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum. Kerana itulah aku tulis kitab ini, kitab yang nampak tipis tapi manfaatnya insya-Allah besar. Nama kitab dia adalah Ta'lim Muta'allim. Ta'lim Muta'allim itu adalah mengajar para pelajar cara untuk belajar. Nah, saya ulangi lagi sekali. Nama kitab dia adalah mengajar para pelajar cara untuk belajar. Selalunya kita mengajar isi kandungan terus, belajar fikih, belajar akidah, belajar tasawuf dan sebagainya. Tapi Imam Zarnuji unik sikit. Dia ajar kita cara nak belajar. Itulah yang disebut oleh Imam Zarnuji. Boleh tuan-tuan puan rahmati Allah sekalian? Faham semua? Kalau saya ni terlalu cepat sangat, beritahulah di ruangan komen. Ustaz ni laju sangatlah Ustaz. Perlahan sedikit. Kalau saya laju sangat, beritahulah. Dalam Muhammad rahmati Allah sekalian. Sambung. InsyaAllah kita teruskan. Mengapa kita beradab sebelum kita berilmu? Ini dah masuk dalam dalil kita, dalil kewajipan beradab. Dalil ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi SAW dan berdasarkan athar. Saya susun ke depan, ke belakang ini hanya untuk membantu supaya kita lebih faham. Tuan-tuan Muhammad rahmati Allah sekalian, pernah tak kita dengar tentang sebuah hadis ini? Hadis ini merupakan tiang agama kita.
Hadis, maaf nanti nak tanya slides boleh share. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita akan kongsikan slides ini. Tapi saya betul-betul anjurkan untuk kau bagi kita, untuk kalau boleh kita dapat catat, kita dapat catat. Kerana apa yang kita catat, itulah yang akan kekal. Apa yang saya share-share ni semua, mungkin kita save, kita lupa. Jadi apa yang dicatat itulah yang kita akan hargai insyaAllah. InsyaAllah jangan risau, insyaAllah kita akan kongsikan slide-slidesnya. Tuan-tuan dan puan pernah dengar tak hadis Jibril? Hadis Jibril. Hadis ini merupakan tiang agama kita, tuan-tuan dan puan. Hadis yang kalau boleh saya rumuskan, Jibril datang jumpa dengan Nabi SAW, tapi dalam bentuk seorang pemuda. Dekat situ ada benda yang berlaku waktu apa tu orang panggil event kejadian tersebut. Dalam kejadian tersebut, Jibril mengajarkan rukun agama yang 3, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Apakah rukun kita, tiang-tiang agama, tuan-tuan dan puan? Rukun Islam. Jibril tanya pada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Nabi SAW sebut, rukun Islam ada 5, syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Kemudian Jibril cakap, "Betul, benar apa yang kau katakan." Kemudian Jibril cakap lagi, "Apakah rukun iman?" Nabi SAW jawab, "Rukun iman ada 6. Beriman pada Allah, pada para nabi, para rasul, para kitab, pada para hari akhirat, dan juga beriman pada qada dan qadar." Kemudian Jibril kata, "Benar." Kemudian beritahu aku tentang rukun ihsan. Nabi SAW, ihsan itu adalah apabila engkau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kau tak dapat melihatnya, maka ketahuilah yang ia, Allah SWT melihat kamu. Itu semua, tuan-tuan dan puan, hadis yang sering kita dengar. Ini hadis tiang-tiang agama kan, tuan-tuan dan puan. Hadis ni kita panggil Jibril. Hadis Jibril lah. Hadis Jibril. Kenapa Ustaz sebutkan tentang hadis ini? Apa yang saya akan sebutkan ini adalah sebuah perkara yang para ulama kata ramai tak mengambil perhatian. Ramai yang terus lompat pergi ke rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, tapi ramai tak ambil perhatian macam mana Jibril datang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari tuan-tuan dan puan, kita bedah hadis ini. Kita tengok ini ketika kami bukan ketika Khamis. Ini perkara yang berlaku sebelum perbicaraan ilmiah itu bermula. Sebelum Jibril tanya, "Akhbirni anil Islam." Sebelum lagi Jibril tanya, "Beritahu aku tentang Islam, iman, ihsan." Ini semua sebelum. Jibril, ni Sayyidina Umar yang riwayatkan. Jadi sahabat Nabi Sayyidina Umar, dia sendiri nampak. Dia saksikan dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia kata apa? Ketika kami semua sedang berduduk-duduk dengan baginda Nabi SAW. Tuan-tuan bayangkan, dalam majlis, kita tengah duduk dekat Masjid Nabawi, duduk dengan Rasulullah SAW. Tengah duduk-duduk, tiba-tiba datang seorang yang memakai serba putih. Orang ini pakai serba putih. Jubahnya putih dengan serban semua putih. Rambutnya betul-betul serba hitam. Hitam pekat. Yang ini orang kita tak kenal tau. Tapi kita, kenapa dia boleh bersih sangat ni? Serba putih, rambutnya hitam pekat. Tapi tak terlihat padanya kesan perjalanan jauh. Selalunya orang-orang tak kenal, ni mesti rasa kotor sana sikit kan. Sana sini semua kotor. Sebab apa? Baru balik baru sampai daripada perjalanan yang jauh. Tapi orang ni tak. Orang ini, dia tidak nampak kesan-kesan safar. Tak nampak kesan-kesan perjalanan jauh. Kita pun tak kenal siapa orang ini. Ini tuan-tuan dan puan, kita harus ambil perhatian. Kemudian apa yang menjadi unik ni adalah ini. Tiba-tiba orang itu, ini sahabat belum tahu tau, tuan-tuan dan puan, salah. Sahabat tak tahu ni siapa. Tiba-tiba orang itu pun duduk depan Nabi SAW, lalu melagakan lututnya dengan lutut baginda SAW. Apa maksud melagakan lutut, tuan-tuan dan puan? Bermakna kita duduk lutut melutut. Bermakna menghadap. Pemuda tersebut menghadap betul-betul dengan baginda Rasulullah SAW hingga lututnya bertempel dengan lutut baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, yang kedua, dia meletakkan kedua telapak tangan dia di atas pahanya. Bermakna macam duduk tahiyat, tuan-tuan dan puan. Duduk tahiyat awal begitu. Duduk tahiyat awal tu berhadap dengan Rasulullah SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila dah buat benda tu, barulah dia kata, "Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan aku tentang Islam. Nabi SAW, lepas dah cerita panjang yang saya ceritakan tadi, baginda Nabi tanya pada sahabat, "Kau tahu tak siapa yang datang tadi?" Sahabat semua kata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah a'lam. Kita tak tahu. Nabi SAW kata, "Dialah malaikat Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kalian urusan
agama kalian. Bermakna Jibril menyamar menjadi pemuda dengan sengaja, dia tunjukkan tata caranya untuk belajar. Kemudian dia tanya tentang Islam padahal dia dah tahu dia ini dalam bentuk ajaran lah. Kemudian tanya tentang iman, tentang ihsan, ini semua tujuan untuk mengajarkan urusan agama. Tuan-tuan Muhammad rahmati Allah sekalian, apa yang saya highlight ataupun apa yang saya letakkan garis kat bawah ini yang menjadi titik perbincangan kita. Ini tuan-tuan, mari kita tengok. Bila beliau melagakan lutut, kita duduk lutut berlutut dan meletakkan kedua belah tangan, tapak tangan di atas pahanya. Ini Jibril sebelum memulakan perbicaraan ilmu, ditunjukkan dahulu tata tertib dan adab pembelajaran. Tuan-tuan, kalau tak Sayyidina Umar akan skip tuan-tuan. Sayyidina Umar ni sahabat yang nampak tuan-tuan. Dia nak ceritakan kat orang lain, dia nak riwayatkan hadis ni kat orang lain. Dia cerita daripada awal tuan-tuan. Dia cerita daripada awal. Dia kata Jibril ni datang begini, duduk lutut melutut. Itu semua ada signifikan. Jangan kita rasa semua ni tak ada signifikan, tak ada kepentingan. Semuanya ada signifikan. Maka malaikat Jibril menunjukkan dahulu tata tertib dan adab dulu. Adab dulu. Dia duduk berlaga lutut, tangan atas peha, ini semua adalah simbol adab dengan murid dengan guru lah. Adab murid dengan guru. Begitulah tuan-tuan dan puan. Bila dah sempurna adabnya, barulah mula perbicaraan ilmu. Imam Ibn Hajar Al-Haytami sebutkan dalam Al-Fathul Mubin. Dia kata hadis ini menunjukkan seseorang itu harus sempurna dahulu adabnya sebelum memulakan perjalanan menuntut ilmu. Dalilnya adalah Jibril bila datang melutut dahulu, letakkan kedua belah tangan atas ni, baru mulakan perbicaraan. Ini merupakan dalil wajib kita beradab dahulu sebelum ilmu. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Boleh kita faham bab this point. Selalunya kita terus fokus tentang rukun Islam, rukun iman, kita terlupa tentang rukun adab ni tu. Ini adalah adab penuntut ilmu. Ini adalah hadis yang pertama yang boleh kita kongsikan. Hadis ni riwayat Imam Muslim, ada juga diriwayatkan dalam hadis 40-nya Imam Nawawi. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita masuk ke dalam dalil yang kedua. Dalil yang pertama tadi hadis Jibril, kita dah lihat bagaimana Jibril beradab dahulu baru bertanya tentang ilmu. Sekarang ni mari kita tengok dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan surah yang kita baca setiap minggu pada hari Jumaat. Surah yang mana Nabi SAW menjanjikan siapa yang baca surah ini akan terjaga daripada fitnah Dajjal. Surah yang mengandungi sebuah kisahnya Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS. Surah Kahfi tuan-tuan buat. Surah Kahfi kat tengah-tengah tu, sebelum kat tengah-tengah lah, the first part of Surah Kahfi, ataupun the second part. The first part tentang pemuda yang melarikan diri. Yang second part tentang Sahibul Jannatain. Yang third part ni, bahagian yang ketiga, cerita ketiga, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kan Nabi Musa, tuan-tuan mesti ingatlah, saya ringkaskan, rumuskan ceritanya. Apabila ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapakah yang paling mengetahui di zamanmu? Nabi Musa AS kata, akulah yang paling mengetahui. Allah SWT pun kata, ada yang lebih mengetahui daripada engkau. Kau pergilah dekat sekian-sekian tempat, kau akan jumpa sekian-sekian hamba, kat situlah kau belajar. Bila ni ringkas cerita, bila Nabi Musa AS jumpa Nabi Khidir. Dah jumpa dah tuan-tuan puan. Rasa-rasa apa dialog dia tuan-tuan puan? Cuba kita tengok macam mana Nabi Musa minta Nabi Khidir untuk belajar. Adakah seperti kita, ustaz saya nak belajar dengan ustaz lah, macam gitu, ataupun ustaz datang rumah saya nak belajar. Ustaz gini, ustaz gini. Kita request. Bermakna kita kadang-kadang sampai menyuruh dan sebagainya. Macam mana adabnya Nabi Musa bila minta nak belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kita tengok. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Dia punya terjemahan dia, Nabi Musa alaihissalam berkata kepadanya, yakni Nabi Khidir, bolehkah, saya nak tuan-tuan Muhammad rahmati Allah sekalian itu underline ataupun highlight dekat bolehkah. Yang pertama. Yang kedua, aku mengikutimu. Yang ketiga, agar engkau dapat mengajarkan kepadaku. Yang keempat, apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Ada 4 elemen yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Yang pertama, hal attabi'uka. Dia tak cakap pada Nabi Khidir, aku nak belajar. Dia tak cakap uridu an atba'uka. Dia tak cakap aku nak belajar, aku nak ikut dan sebagainya. Dia tak cakap aku nak.
Dia kata, boleh tak kalau aku? Boleh tak? Hal attabi. Kemudian dia tak cakap, boleh tak aku belajar? Tak. Dia kata, boleh tak aku ikut? Attabi'uka. Bolehkah aku ikut? Tuan-tuan mohon saya ke belakangkan dia, jadi kita boleh nampak dia punya terjemahan. Bolehkah? Yang pertama, dalam bentuk pertanyaan, aku ikut. Bila dah ikut, baru agar engkau mengajarkan kepadamu. Ubatnya ikut dulu, baru dapat belajar. Dan semuanya telah apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Tuan-tuan Muhammad rahmati Allah sekalian, tahukah kita Imam Ar-Razi, seorang mufassir, ahli tafsir yang agung, beliau kata, kalau kita baca ayat ini sahaja, ayat ini je tuan-tuan Muhammad, kita boleh keluarkan 12 jenis adab. 12 jenis adab murid terhadap guru hanya dengan lafaz dan ayat ini. Ini adalah mukjizat Al-Quran, tuan-tuan dan puan. Yang mana dalam satu dialog saja kita boleh keluarkan berjenis-jenis adab yang tersirat dalam Al-Quran ini. Mungkin waktu pun taklah mengizinkan kita nak belajar semua ke 12-12 adabnya. Saya titik beratkan ataupun saya tumpukan kepada 4 adab utama yang terkandung dan tersirat dalam ayat ini yang merupakan dalil wajib untuk kita beradab. Yang pertama, bolehkah? Di sini ada pertanyaan. Maka adab murid adalah untuk minta izin dan bertanya dahulu. Bermakna sifat yang utama yang harus ada dalam murid adalah tawaduk. Tawaduk, rendah diri. Selagi kita tak nak rendah diri, selagi itu ilmu itu akan memerangi. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu akan memerangi orang-orang yang sombong. Seperti mana kalau ada banjir, kalau ada air yang mengalir, dia akan memerangi tempat-tempat yang tinggi. Maksud dia apa? Air takkan mengalir dekat tempat yang tinggi. Maka kalau engkau rasa diri engkau tinggi, takabur, maka lautan ilmu takkan mengalir kepada engkau. Ini maksud dia dalam apa yang dirahmati Allah sekalian. Kita harus rendahkan diri kita. Kita harus tahu diri kita ini jahil. Maka kejahilan tersebut, pengiktirafan tersebut dalam bentuk pertanyaan. Kadang-kadang kita nak minta ustaz tu ajar kita pun kita sombong. Ustaz, yang ini macam mana dia punya hukum dia ustaz? Terus request macam itu. Ustaz dah jawab, kita bukan cakap, oh terima kasih ustaz atas pencerahannya. Kita lagi cakap, saya setuju ustaz. Ya Allah, ya Tuhanku. Awak dah lah tanya hukum Allah. Ini hukum Allah. Ini bukan pendapat saya, bukan pendapat ulama, bukan pendapat ustaz dan sebagainya. Ini hukum Allah. Bila saya dah cerahkan, dah berikan pencerahan dan penerangan, awak boleh kata awak setuju. Siapa awak untuk kata awak setuju ke tak setuju? Ini adalah hukum Allah SWT. Maka ini semua tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian bukti bahawa adab itu penting. Bila kita nak ilmu tu perkara yang sangat mulia, kita harus rasa rendah diri, harus bertawaduk. Buktinya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dia tanya dulu, wahai Khidir, boleh tak? Boleh tak? Boleh apa? Dia kata, boleh tak aku ikut kau? Ikut tau, taat dan ikut. Kadang-kadang bermakna kunci untuk kita belajar. Kunci untuk menuntut ilmu adalah untuk kita taat dan ikut dulu pada guru kita. Adab murid kita harus jadikan guru sebagai contoh ikutan dan tauladan. Kadang-kadang guru kita tu berlaku kasar dengan kita. Kadang-kadang guru dia suruh kita buat gini. Kau kena belajar begini, kau belajar gini, gini, gini. Kat rumah kau harus ulang kaji begini. Kita rasa, alamak beratlah guru ni suruh buat gini, buat gini, buat gini. Dia suruh amalkan zikir ni, amalkan zikir tu. Kita harus taat dan ikut, sabar. Isbir ala muhril jafa min muallimin. Kita harus sabar dengan kepahitan yang kita rasa apabila kita berguru. Begitulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita tengok hal attabi'uka bermakna taat dan ikut, kita tengok agar engkau mengajarkan. Kat sini ada pengiktirafan. Ini merupakan syarat kedua. Bila kita tengok kita tawaduk, kita minta izin. Antara tawaduk kita juga adalah kita iktiraf. Kita harus mulakan dengan pengiktirafan yang kita ini jahil. Akur akan kejahilan diri kita. Bila dah akur dengan kejahilan diri dan mengiktiraf keilmuan guru, waktu itulah pintu ilmu akan terbuka. Selagi mana kita rasa diri kita ni lebih mengetahui daripada guru, selagi itu kita belum boleh nak belajar. Setiap kali guru nak cakap satu patah, kita balas dengan 10 patah perkataan. Setiap kali guru ajarkan dengan sebuah ilmu, kita kata, alah ni ustaz saya dah tahu dah. Ini perkara yang selalu kita dengar, betul tak tuan-tuan dan puan sekalian? Bila kita dah belajar satu perkara, kita terus cakap, alah ustaz ni saya dah tahu. Ustaz ajar saya yang benda saya tak tahulah. Itu tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana adab kita dengan
dengan guru kita. Bila kita iktiraf, walaupun dah pernah belajar pun tuan-tuan dan puan, kita tak akan sebut pada guru kita, oh, ustaz ni saya dah belajar. Tak ada, jangan. Walaupun 1000 kali diulang-ulang, kita akan anggap ini pertama kali aku belajar ilmu ini. Itu adab kita dengan guru. Begitulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang terakhir, seorang seorang menuntut ilmu, seorang penuntut, seorang adab, adab murid, dia harus mengetahui bahawa hakikat sebenar ilmu itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, bila kita dalam perjalanan kita nak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ini kita terlalu fokus kepada jalannya sampai hilang kepada tujuan. Itu adalah kunci dan pintu bagi sebuah perkara nama dia ta'assub. Ta'assub ini adalah apabila kita dah belajar, kita terlupa tujuan asal kita belajar, kita ini tersekat kepada orang yang mengajar. Tuan-tuan dan puan, itu merupakan sebuah penghambat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para wali semua telah memberi amaran. Engkau jangan jadi seorang guru yang engkau mendakwah, bila kau dakwah kepada jemaah engkau, kau dakwah kepada diri engkau sendiri. Nanti jemaah semua akan terstuck, jemaah semua akan tersekat kepada diri kau sendiri, kau tak sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama dia khianat. Sebuah pengkhianatan apabila seorang guru itu bila dia mengajar, niat dia nak apa orang panggil? Dia nak mengajak jemaah kepada dirinya sendiri. Dia tak kisah jemaah sampai kepada Allah Taala tu, tak kisah aku nak ajak jemaah pergi ke diriku sendiri. Itu adalah bibit-bibit pengkhianatan terhadap ilmu yang ada. Maka guru punya part, dia mesti berniat, aku nak bawa jemaah semua jumpa dengan, semua dapat bawa pergi ke menuju kepada Allah Taala. Aku sendiri belum sampai kepada Allah Taala, maka kita sama-sama kita menuju pada Allah SWT. Aku penuh dengan kekurangan, tapi kaedah ulama mengatakan al-a'war yajurru biyadil a'ma. Orang yang buta sebelah mata sepatutnya tolong orang yang buta dua mata. Nah, mungkin aku dah belajar sana sikit, dah ada berguru dan sebagainya, mungkin aku masih buta lagi, tapi sekurang-kurangnya aku buta satu mata. Ada lagi kesian yang buta dua mata harus, yang perlu untuk dibantu, maka aku bantu. Begitu mindset seorang alim, mindset seorang guru nak bawa sama-sama menuju kepada Allah SWT. Ini perspektif guru. Perspektif murid pula, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, untuk mengetahui bahawa guru itu adalah wasilah. Guru itu adalah jalan. Jangankan kerana jalan kita lupa tujuan asal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ilmu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita harus takzim, memang kita harus memuliakan guru kerana itu perintah Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah, kan. Itu memang Allah Taala suruh kita mentakzimkan guru kita. Tapi kita kena tahu hakikat kemuliaan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, kalau kita ada this kind of mindset, kita ada this blueprint, kita ada this worldview, kita takkan terjatuh dalam lembah ta'assub, tuan-tuan dan puan. Setiap kali kalau nampak seseorang itu dah melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan tahu, okey, di sini tempat, di sini noktah yang mana tersilap. Kat sini kita akan perbetulkan. Kalau seseorang itu terjerumus dalam kemaksiatan, kefasikan lagi, maka kita tinggalkan. Ini nama dia mufaraqah. Mufaraqah tu meninggalkan seorang guru apabila kita lihat dia dah tak sesuai ataupun dah melanggar syariat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, bila kita ada ilmu ini, tuan-tuan dan puan, kita ada kayu ukur yang kita boleh ukur. Di sinilah adalah kunci keselamatan. Itu sebab, tuan-tuan dan puan, all the more reason kita kena belajar dahulu adab. Adab ini bukan hanya yang kita ingat tahu, adab tu maknanya jalan tunduk. Adab ini bermakna kita berlembut-lembut. Adab itu bermakna the whole protocol. Jadi kalau kita boleh minta ke tuan-tuan dan puan untuk kita catat. Makna adab ni sebenarnya adalah SOP. Makna adab ni sebenarnya adalah etika. Makna adab ni adalah sebenarnya protokol. Standard Operational Procedure. Prosedur nak belajar ilmu ini. Ini adalah dia lah. Adab lah, kita panggil adab. Jangan kita ingat, Allah ustaz, saya ingatkan adab tu akhlak. Lebih, adab itu lebih umum lagi daripada akhlak. Akhlak itu adalah kita punya, ni kan, apa yang kita lakukan, sifat-sifat kita kan. Adab tu lebih umum daripada itu. Okey. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok ayat Quran yang seterusnya. Dalil demi dalil. Ayat Quran demi Al-Quran, ayat Quran demi ayat Quran untuk membuktikan bahawa adab ini bukan benda yang ekstra. Adab ini adalah sebuah kewajipan. Adab ini adalah sebuah perintah daripada Allah SWT. Lihat bagaimana bila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Nabi Yahya.
Allah Taala bila turunkan wahyu kepada Nabi Yahya, turunkan kitab. Nah, ini kitab ni kitab Taurah lah. Nah, terus sebagai penerusan bagi apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya Nabi Yahya setelah itu. Maka Allah Taala kata, Allah Taala firman, "Ya Yahya, khuzil kitaba biquwah." Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan sungguh-sungguh. Dalam bahasa Arab, biquwah. Biquwah itu dengan kekuatan. Maksudnya di sini dengan sungguh-sungguh. Dalam banyak-banyak lafaz, Allah Taala masukkan lafaz biquwah ni dalam ayat Al-Quran untuk menunjukkan sebagai dalil bahawa kesungguhan dalam menuntut ilmu itu diperlukan. Jadi antara adab murid adalah mempunyai kesungguhan, antara adab murid mempunyai semangat, ketekunan dan juga dan kesabaran yang tinggi. Mempunyai kesungguhan, semangat, ketekunan, kesabaran yang tinggi. Ini semua hasil daripada kalimah biquwah itu, tuan-tuan dan puan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah dalil daripada ayat Al-Quran tentang kepentingan beradab dahulu sebelum kita berilmu. Tentang hadis Nabi SAW telah pun kita bincangkan. Hadis Jibril alaihi salam telah pun kita sebutkan. Sekarang kita tengok kata-kata para ulama. Nah, ini mungkin agak kita dah pernah, saya rasa kita pernah sharekan poster ini sebagai persediaan kan. Imam Ibn Sirin, seorang tabi'in, beliau mengatakan para ulama mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Kita tengok para ulama macam mana dia orang punya semangat belajar ilmu. Kita tengok macam mana dia belajar adab. Imam Syafi'i, ada riwayat mengatakan Imam Wahab, itu anak murid Imam Malik. Dia kata, aku belajar dengan Imam Malik 20 tahun. Sahibtu Malikan 20 sanah. Tapi dalam 20 tahun tu, tuan-tuan, 18 tahun aku belajar adab. Lagi 2 tahun tu aku belajar ilmu. Dan dia kata fatamanna itu ya laita yakuna 20 kullaha fil adab. Dan aku sangat-sangat mengharapkan 20 tahun tu aku belajar adab. Nak cakap apa kepentingan belajar adab. Dengan Imam Malik tu, tuan-tuan dan puan. Dia punya cerita dia sampai dia pernah datang, Imam Malik sedang berehat. Dia duduk tunggu dekat depan pintu dia. Duduk, dia tak ketuk pun. Dia tunggu sampai Imam Malik buka pintu. Macam gitu adabnya Imam Wahab ini. Dan begitu juga tak tahu para ulama-ulama yang lain. Ini daripada cerita-cerita para ulama, kita tahu kepentingan adab. Kemudian tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, Imam Hasan Al-Basri mengatakan menjadi kebiasaan para ulama terdahulu untuk keluar merantau bertahun-tahun lamanya untuk mempelajari adab sebelum mereka mempelajari ilmu. Ini kebiasaan, ini normal, tuan-tuan dan puan. Kau nak belajar ilmu nanti dulu. Kau belajar, kau keluar. Kau keluar dulu, kau belajar adab. Kau balik, kau dah beradab dan kita boleh start belajar ilmu. Ini yang berlaku kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pada waktu tu dia baru balik daripada belajar lughah Arabiah, belajar bahasa Arab daripada kabilah-kabilah di Mekah. Bila dia balik tu dia apa orang panggil? Yarfa sautahu. Dia punya suara dia tertinggi suara kepada maknya, tertinggi suara pada ibunya. Kemudian ibu dia terkejut. Ibu dia kata, macam gini adab kau dengan aku? Kau jangan pulang selagi kau belajar adab dahulu. Imam Syafi'i terus pergi belajar adab dahulu. Dah lepas gitu barulah apa tu belajar yang lain-lain. Barulah maknya ibunya hantar belajar fikih dan sebagainya. Jadilah Imam Syafi'i itu mufti pada umur 15 tahun. Tuan-tuan, 15 tahun kita baru nak balik. Imam Syafi'i dah balik dari segi keilmuan. Dia dah sampai pada martabat mufti, dah boleh keluarkan fatwa pada umur 15 tahun. Begitu tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Macam mana Imam Syafi'i boleh sampai kepada martabat sebegitu? Kerana adabnya. Begitulah, kerana keberkatan ibunya, keberkatan tarbiyah. Allahu Subhanahu Wa Taala alam. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Perasan tak kita dah pukul 6, dah 1 jam kita bahaskan semuanya tentang mukadimah pengenalan. Bagaimana tadi saya sebutkan, mukadimah pengenalan inilah yang paling penting, maka jangan kita terlepas. Bagi yang terlepas sebab mukadimah itu, saya sarankan dilihat kembali, ditonton kembali mukadimahnya menerusi link yang kita siapkan. Dengan mukadimah yang telah pun dibentangkan, mukadimah itu kita bawa, kita masuk terus pergi ke bahagian yang pertama. Saya harap-harap dapatlah kita perbahaskan bahagian pertama ini dalam mungkin 20 minit. Nanti kemudian kita buka kepada soalan. Sesiapa tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, kalau ada soalan boleh masukkan ke dalam
Chatnya. Okey. Siapa yang ada soalan bagi mukadimah sahaja. Ada apa-apa soalan boleh masukkan sekarang ke dalam chat. Nanti saya tengok-tengokkan sambil-sambil saya jawab ataupun nanti di akhir kita akan jawab insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masuklah kita ke dalam bahagian pertama, iaitu tak kenal maka tak cinta. Kita tadi dah sebutkan kepentingan kita beradab. Soalan yang seterusnya, kenapa kita adab Oh, sebab kita ni nak menuntut ilmu. Jadi soalan yang seterusnya adalah, ilmu tu apa? Apa yang mulia sangat ni ilmu ni sampai kita perlu beradab? Apa mulianya sangat ni ilmu sampai kita perlu ada tata cara, prosedur dan sebagainya. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nanti akan ada banyak perkara-perkara contoh kita akan ada election dan sebagainya. Itu semua ada tata caranya. Semua ada dia punya cara. Sama jugalah benda yang penting-penting ni mesti ada dia punya caranya, mesti ada adabnya. Begitulah tuan-tuan dan puan. Maka bahagian pertama kita adalah ilmu. Kita harus mengenal dahulu ilmu. Bila ada ilmu, bila kita dah kenal nilai ilmu, dekat situ ada kesedaran perlu kita mengagungkan ilmu, maka dari situ merupakan kunci kita dapat mula beradab. Dengan ada adab seorang penuntut ilmu. Maka inilah yang kita akan bincangkan. Yang pertama, pengenalan ilmu itu sendiri, dan yang kedua, fadilat ilmu, fadilat mengajar, fadilat menuntut ilmu, perlu adab kerana kemuliaan ilmu, rukun menuntut ilmu, perbezaan ilmu dan maklumat. Saya tak rasa memang sempat untuk kita selesaikan semua ini, tapi sekurang-kurangnya kita keluar daripada sesi ini dalam keadaan kita kenal apakah itu ilmu, pengenalan ilmu. Muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian, semua sedia untuk kita masuk kepada bahagian yang pertama. Boleh insya-Allah. Okey, mari insya-Allah pengenalan ilmu. Bila kita nak mengenal ilmu ini, soalan ini bersangkut paut dengan tujuan kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini perkara yang sangat-sangat besar. Ini merupakan tujuan asal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat, qala Allah Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Jadi tuan-tuan dan puan, kenapa Allah Taala ciptakan kita? Kenapa Allah Taala ciptakan jin dengan manusia? Tak ada tujuan lain melainkan untuk beribadah, untuk sembah. Soalan seterusnya, macam mana kita nak sembah Allah kalau kita belum kenal Allah? Maka syarat menyembah adalah mengenal. Soalan seterusnya, macam mana nak mengenal Allah kalau kita tak menuntut ilmu? Macam mana kita nak mengenal kalau tak ada ilmu? Begitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk menguatkan poin ini, Al-Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW, yang Nabi SAW akui sendiri ketekunannya dalam bidang tafsir, yang Nabi SAW sendiri sifatkan dia sebagai habrul ummah, tinta umat ini. Nabi SAW kata, kalau nak tengok tafsir pada Ibn Abbas. Ibn Abbas menafsirkan, maksud illa liya'budun adalah illa liya'rifun. Maksud menyembahku, menyembah Allah, maksudnya adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan hidup kita ni kat sini adalah untuk menuntut ilmu sampai kita kenal Allah. Kerana apabila kita mengenal Allah, kita akan dapat menyembah Allah sebenar-benar sembah. Sebenar-benar hamba, menjadi hamba yang sejati ini apabila kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah tuan-tuan dan puan. Sebab itu ilmu tu sangat tinggi tuan-tuan dan puan. Sebab itu ilmu ni sangat mencabar dan susah untuk kita kecapi. Sebab ini tujuan asal kita diciptakan. Benda kalau simple, dia takkan jadi tujuan asal kita diciptakan, tuan-tuan dan puan. Kita ni diciptakan untuk mengenal Allah. Maka kerana itulah cabaran-cabaran nak menuntut ilmu tu semua memang banyak. Begitu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, saya maaf kalau ada conteng-conteng di sini. Mungkin tak tersengaja dicontengkan. Okey. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, laisa umruka min awwali yaumin wulidta fihi. Innama umruka min awwali yaumin araftallaha fihi.
Sesungguhnya umur kamu yang sebenar tak dikira. Hidup kamu yang sebenar tak dikira daripada hari pertama kamu dilahirkan oleh ibu kamu. Hari semua orang ada birthday. Semua orang ada birthday tuan-tuan. Hari yang kita dilahirkan daripada perut ibu kita. Imam Ibn Athaillah Sakandari kata, kita punya age, umur kita tak dikira daripada hari itu. Umur kita dikira pada hari pertama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. The moment kita kenal Allah Taala sebenar-benar kenal, waktu tu kita ada sebuah kesedaran yang baru. Kita ada sebuah kehidupan yang baru. Ya Allah, selama ni, sebelum ini, hidup aku penuh dengan kemaksiatan. Hidup aku penuh dengan kelalaian. Seakan-akan aku tak hidup. Seakan-akan hidup aku ni tak ada makna. Hidup aku mula ada makna apabila aku dah dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang maksud dekat sini Imam Ibn Abbas mengatakan dia mengatakan maksud liya'budun adalah liya'rifun, untuk mengenal Allah. Kerana apabila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kat situ mula kat situ mula hidup kita ini penuh dengan makna. Begitulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu itu adalah merupakan fardu ke atas setiap muslim dan setiap muslimah. Ini hadis yang sangat-sangat penting. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di Jami'-nya, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah. Imam Suyuti mengatakan, aku mendapati lebih daripada 50 jalur sanad hadis ini. Maka hadis ini statusnya tidak lagi kita syak. Hadisnya paling-paling menjadi hadis hasan. Hadis hasan bermakna hadis yang bawah daripada hadis sahih, dia ada hadis hasan. Tak apa, kita tak perlu masuk dalam perincian mustalah hadis. Cukup untuk kita mengetahui ada lebih daripada 50 jalur sanad kepada hadis ini. Maka Imam Suyuti kata hadis ini menjadi hujah. Hadis ini menjadi hujah, hadis ini menjadi dalil bahawa menuntut ilmu itu adalah fardu ke atas muslim dan muslimah. Saya highlightkan di bawah, saya underlinekan di bawah fardu dan juga setiap muslim dan muslimah. Bermakna, poin yang pertama, menuntut ilmu ini bukan sebuah perkara yang dianjurkan, tapi dia adalah sebuah perkara yang diwajibkan. Kerana apa? Tadi kita dah bincangkan. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk mengenal Allah. Begitu tuan-tuan dan puan. Kaedah dia senang. Apa hukum kita menyembah Allah? Hukumnya adalah wajib. Tapi tak boleh nak sembah kalau tak kenal Allah. Maka kenal Allah jadi wajib. Tapi tak boleh nak kenal Allah kalau tak menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu menjadi wajib. Apa yang menyempurnakan sesebuah wajib, perkara itu menjadi wajib. Saya ulangi lagi sekali, saya harap perkara kaedah ini dicatat kerana sangat-sangat penting. Apa-apa yang menyempurnakan sebuah perkara yang wajib. Nak sembah Allah kan wajib. Tapi tak boleh nak sempurna sembah tu kalau melainkan dengan kita mengenal Allah. Maka mengenal Allah tu menjadi wajib. Mengenal Allah takkan sempurna melainkan kita menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu pun menjadi wajib. Wajib ini kita panggil sebagai fardu. Fardu, bila Nabi SAW kata fardu ke atas setiap. Maksud setiap adalah ini memberi makna fardu ain. Fardu ain. Fardu ain bermakna individual obligation. Dia bukan communal obligation. Dia bukan fardu kifayah. Menuntut ilmu-ilmu. Lebih-lebih lagi, ilmu-ilmu asas agama yang membuat kita dapat sembah Allah. Ilmu asas agama, ilmu tu adalah ilmu fardu ain. InsyaAllah nanti kita akan berikan perincian ilmu apa yang dikira sebagai fardu ain, ilmu apa yang dikira sebagai fardu kifayah, ilmu apa yang sunnah, bagus, dianjurkan kalau dipelajari, bagus. Ilmu apa yang menjadi makruh, dipelajari, jangan belajar ilmu ni, tak makruh. Dan ilmu apa yang menjadi haram untuk kita belajar, dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu semua perincian nanti insyaAllah kita akan memberitahu. Yang penting secara umum, menuntut ilmu hukumnya adalah fardu ain ke atas setiap muslim dan setiap muslimah. Jadi di sini tuan-tuan dan puan ada beberapa pemahaman yang harus kita perbetulkan. Menuntut ilmu ini bukan hanya terhad pada sebuah kelompok. Kita tak boleh kata, alah, bab menuntut ilmu ni budak-budak madrasah sahajalah yang wajib belajar. Macam kita-kita ni tak payah belajar. Tak apalah, menuntut ilmu ni hanya wajib bagi mereka yang dapat sambung luar negeri sahaja, belajar dekat sana sini, luar sana luar sini, dekat pesantren, belajar kat universiti, di Azhar, di mana-mana dan sebagainya. Mereka je yang wajib menuntut ilmu. Kita ni semua tak payah. Tidak, tuan-tuan dan puan. Nabi SAW kata,
talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Setiap individu harus menuntut ilmu. Itu pemahaman yang pertama yang ingin dibetulkan. Pemahaman yang kedua, bila Nabi SAW kata setiap muslim muslimah tak kira usia. Nah, tak kira usia. Tak ada istilah, alah, menuntut ilmu ni untuk orang-orang muda sahaja yang masih ada tenaga. Saya ni dah tak boleh lah, cik, dah berumur lah, dah susah lah nak belajar dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selagi mana kita mampu, selagi itulah wajib untuk kita menuntut ilmu. Sedikit saya ceritakan sedikitlah tentang Imam Qarafi, seorang ulama yang agung, ulama bermazhab Maliki. Imam Qarafi, dia mulakan pembelajarannya pada umur berapa, tuan-tuan dan puan? Pada umur 7 tahun? Tidak. 17 tahun? Tidak. Pada umur 27 tahun? Tidak. 37? Tidak. 47? Tidak. 57? Tidak. 60? Dia mula belajar umur 70 tahun baru mula belajar. Imam Qarafi. Mula belajar umur 70 tahun. Kemudian setelah 10 tahun belajar, umur 80 dia jadi ulama besar, yang mana kitab-kitabnya semua menjadi rujukan kita hingga ke hari ini. Antara ulama-ulama yang sangat prominent dalam mazhab Maliki, Imam Al-Qarafi, Shihabuddin Al-Qarafi. Kalau nak kita letakkan contoh, ramai para ulama yang merupakan late bloomer. Kita panggil istilah dia sekarang late bloomer, yang lambat nak mula. Tapi jangan kisah, jangan ingat siapa yang mula dulu, tuan-tuan dan puan. Yang dikira itu adalah siapa yang sampai. Bukan siapa yang mula dulu. Buat apa mula awal-awal tapi tak sampai kepada tujuan. Biar mula lambat tapi sampai kepada tujuan. Laisatil ibratu biman sabak, innamal ibratu biman sadaq. Yang dikira tu bukan siapa mulakan dulu. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang nak action dengan kawan-kawan kita. Aku dapat belajar dululah. Kau baru nak belajar. Aku dah lama belajar. Tuan-tuan, ini semua penghambat dalam menuntut ilmu. Ini semua benda-benda yang boleh menghapuskan pahala kita beramal, pahala kita menuntut ilmu. Bila kita merendah-rendahkan kawan-kawan kita. Kita kata, alah kau ni aku dah belajar bertahun-tahun, kau baru nak belajar. Jangan gitu, tuan-tuan. Yang dikira tu bukan siapa yang dah belajar, siapa yang mula belajar dulu. Yang dikira tu siapa ikhlas, siapa yang benar-benar sampai kepada tujuan. Itulah, tuan-tuan dan puan, poin yang saya nak sampaikan. Menuntut ilmu, kefarduan ilmu tak kira usia. Yang tua, yang muda, semua termasuk dalam kefarduan ilmu. Cerita yang kedua, kalau boleh untuk membuktikan lagi kepentingan ni, hadis ini, seorang seorang alim bermazhab Hanafi. Saya tak ingat namanya, insya-Allah akan diulang kaji. Dia waktu dia sedang sakaratul maut, tuan-tuan. Imam Abu Yusuf, tak silap. Kalau benar Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf anak murid Imam Abu Hanifah. Dia waktu sakaratul maut, dia kata dekat anak murid dia, "Wahai anak muridku, kau cekkan aku kitab sekian-sekian, apa hukum tawaf waktu haji tu, apa hukum tawaf dengan menaiki unta?" Ya Allah. Dia tanya macam gitu tu. Apa hukum dia? Adakah hukum dia adalah sunnah ataupun hukum dia adalah hanya mubah? Maknanya boleh dibolehkan. Dia tanya soalan itu sewaktu bila? Sewaktu sakaratul maut. Anak murid dia cakap, "Wahai Imam Abu Yusuf, afi hadhil halah, adakah dalam keadaan ini kau nak tanya soalan ini? Kau dah tengah sakaratul maut, dah nak meninggal dunia. Engkau sempat tanyakan satu masalah." Imam Abu Yusuf itu pun menjawab, "La an akhruja min hadhihi dunya." Dengan aku keluar daripada dunia ini, dalam keadaan aku tahu jawapan bagi permasalahan ini, lebih aku sukai daripada aku keluar daripada dunia ini, aku tak tahu hukum dan jawapan bagi masalah ini. Sampai begitu, tuan-tuan, menuntut ilmu, ini baru betul kita cakap menuntut ilmu hingga ke hembusan nafas yang terakhir. Ini buktinya. Menuntut ilmu hingga ke hembusan nafas yang terakhir. Berjuang hingga ke titisan darah yang terakhir. Itu maksudnya. Begitulah semangat para ulama kita dalam menuntut ilmu. Muslim-muslimat yang berhormat sekalian, terus. Sebagai perbahasan yang terakhir, saya rasa mungkin dah ada dah banyak poin yang telah disampaikan, dan kita perlu masa untuk kita menghadam, perlu masa untuk kita fahami, kita tengok balik, kita catatkan balik, kita terapkan dalam diri kita. Ini kita akhiri dengan sebuah perbahasan. Kita ada 15 minit sebagai baki perbahasan yang terakhir. Saya harap para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita boleh berikan perhatian sepenuhnya, kerana inilah yang menjadi hakikat takrif, definisi makna ilmu. Yang kita cari, yang kita dambakan, yang kita kata nak menuntut ilmu, apa tu maksud ilmu tu?
Kita nak beradab kerana kita nak menuntut ilmu, tapi kita belum faham makna ilmu tu sendiri. That is the missing puzzle yang kita terlepas untuk memahami apa makna ilmu itu sendiri. Jadi wajib, penting mesti untuk kita lalu dahulu takrif ilmu. Takrif maknanya definisi. Makna ilmu itu sendiri. Kalau saya tanya Tuan Muban, apa makna ilmu? Ustaz, ilmu tu ilmu lah. Itu bukan definisi. Ilmu tu apa? Ilmu tu ada definisinya sendiri. Ilmu itu adalah al-idrakul jazim. Al-muntabiq lil waqi' an-nashi' an dalil. Yang kita susah payah, kita dah dengan kita punya apa orang panggil, kita keluarkan segala usaha daya dan usaha untuk kita belajar. Kita nak capai apa? Ini kita nak capai. Kita nak capai 3 benda. Pengetahuan. Tapi pengetahuan ni bukan sebarang pengetahuan, pengetahuan yang bertepatan dengan kebenaran. Tak guna saya belajar banyak-banyak, tapi belajar benda yang tak bertepatan dengan kebenaran. Kita panggil tu syok sendirilah. Belajar, Ustaz, I believe. That is your belief. Tapi your belief is not on par with reality, then that is not knowledge. True knowledge is yang betul-betul kita panggil idrak. True knowledge is a belief yang on par dengan reality. Sebuah kepercayaan, sebuah pengetahuan yang bertepatan dengan kebenaran. Tapi tak cukup dengan itu. Ilmu itu adalah pengetahuan yang bertepatan dengan kebenaran berdasarkan hujah dan dalil. Kalau tak ada hujah dengan dalil tu dah kita panggil sebagai taklid, membabi buta. Bermakna hanya ikut sahaja tanpa mengetahui, tanpa mengetahui dia punya perincian-perinciannya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, saya faham perbahasan ini agak mendalam kerana ia disebutkan oleh para ulama pada awal-awal kitab-kitab. Setiap kali belajar kitab usul, belajar kitab fikih, belajar kitab apa-apa pun, dia akan mulakan dengan ini. Saya faham dan saya akur ini merupakan perkara yang mendalam, akan tetapi kita sebarkan kepada semua untuk kemanfaatan. Kerana kita asyik cakap, aku nak menuntut ilmu. Tapi kita anggap semua benda ilmu. Maklumat pun kita panggil ilmu. Semua pun kita panggil, tak, ilmu ni dia ada makna dia tersendiri. Ilmu ni adalah pengetahuan. Mari tuan-tuan puan pelan-pelan, kita perlahan-lahan, kita perbahaskan. Maksud pengetahuan tu apa tuan-tuan puan? Ustaz, saya dengar-dengar lah. Saya rasa beginilah. Saya sangka, itu semua bukan ilmu. Dia kalau 0% tuan-tuan puan, kita tak panggil tu ilmu, kita panggil tu kejahilan. Okay? Gini, kalau tak ada apa-apa langsung, bab ini saya memang tak tahu langsung, kalau kosong kita panggil idrak, kita punya pengetahuan tu kosong, kita panggil tu kejahilan. Tapi kalau kita mula belajar sikit, tapi belajar pun dengar-dengar begitulah. Kita panggil itu bukan ilmu lagi. Kita masih panggil tu sebagai syak. Ini kalau keraguan lah, 50% lah. Ini biar betul kau dengar hari tu Ustaz cakap apa lah? Aku tak tangkap apa yang Ustaz kata. Masih ragu-ragu lagi, itu belum lagi jadi ilmu. Itu masih lagi keraguan. Tapi kalau belajar, beri perhatian, ulang kaji dan sebagainya, dia jadi 80% around there. Masih belum lagi dipanggil ilmu, kita masih panggil dia sangkaan. Sangkaan kuat lah, masih lagi sangkaan kuat. Belum lagi sampai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apabila kita sampai ke puncak keyakinan 100%, ini adalah kita panggil sebagai ilmu. Keyakinan dan keilmuan. Inilah yang kita damba-dambakan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Perlukan semangat yang tinggi, kesabaran yang tinggi, jati diri yang kuat, prinsip yang kuat untuk kita menempuh jalan menuntut ilmu ini. Menuntut ilmu ini dia bukan perkara yang senang. Dia bukan benda sampingan. Bila kita rasa dia sampingan, kita akan terus berada dalam kejahilan. Kita akan stay kat sini, 0%. Kita tanya diri kita, di manakah kita sekarang dan ke manakah kita nak pergi? Kalau kita rasa diri kita ini dah tahu, kalau dah rasa, aku ni alim, aku dah tahu dah, para ulama kata itu adalah tanda kejahilan. Bila kita merasakan diri ini dah tahu, waktu tu maksudnya kita masih lagi jahil, maka kita perlu belajar lagi. Jadi kalau dah akur diri ini jahil, maka kita belajar. Bila kita menuntut ilmu dengan adabnya, yang kita insya-Allah akan perincikan pada sesi-sesi seterusnya, kita akan naik daripada kejahilan menjadi keraguan. Masih belum kuat, masih ragu-ragu lagi. Kita belajar datang kelas. Bila balik, kita tanya balik, Ustaz cakap apa? Entahlah. Aku cuma dengar gini-gini, masih lagi ragu-ragu.
Tapi kalau kita terus istiqamah, terus ulang kaji, terus apa yang kita belajar, kita sematkan dalam diri, manifestasikan dalam sanubari, itu semua dia akan jadi sangkaan dan akhirnya menjadi keyakinan dan keilmuan. Ini adalah perjalanan, tuan-tuan dan puan. Perjalanan ini tidak mudah, akan tapi dijanjikan oleh Allah Taala, siapa yang menjalani jalan ini, bersusah payah di dunia demi mendapatkan keyakinan ini, di akhirat nanti dia akan dapat kemudahan untuk masuk ke dalam syurga. Janji Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu dengan susah payah, Allah Taala akan menjadikan dia dapat tempuh perjalanan siratal mustaqim menuju ke dalam jannah, menuju ke syurga Allah Taala dengan mudah. Kita kat sini kita bersakit-sakit dahululah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita kat sini kita sakit-sakit lah. Maksud kat sakit-sakit tu kita bersusah payah untuk kita menuntut ilmu. Kadang-kadang kalau kita nak madu lebah, mesti kita kena sengat dulu. Imam Mutanabi mengatakan, la budda duna syahdi min ibarin nahli. Kalau nak capai madu tersebut, nak dapatkan madu lebah, nak rasa manisnya madu lebah, mesti kena masuk dalam sangkar dia, mesti kena kacau sangkar dia, mesti kita mesti ada tersengat lebah punya. Begitulah. Siapa yang nak madu tersebut, dia kena tahan rasa sengat dan lebah. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Itulah ilmu. 100% keyakinan di dalam hati, keyakinan di dalam diri. Tapi tuan-tuan, cukup ke tidak keyakinan dengan keyakinan 100%? Ada orang tu dia boleh mengaku dia yakin 100%. Tapi apa yang dia yakinkan tu tidak berlaku. Apa yang dia yakinkan itu not on par with reality. Reality menyalahi kepercayaan tersebut. Dia kata, saya bagi contoh, aku percaya yang matahari ini tak ada, contohlah. Dia cakap ini contoh paling simple saya nak cakap. Kalau orang tu macam mana dia cakap, I believe that the sun is absent. Aku tak nampak, aku tak percaya adanya matahari. Tapi realitinya matahari tegak depan mata kau. Ada tak? Bermakna realiti itu menyalahi sangkaannya. Bermakna ini sangkaan yang ataupun ni pengetahuan ni bukan ilmu. Ini hanya kepercayaan sendiri sahaja. Jadi kita kena tengok apa yang kita yakinkan itu bertepatan dengan realiti ataupun tidak. Kalau tidak bertepatan dengan realiti, tuan-tuan dan puan, inilah kita panggil sebagai ta'assub. Dia tahu benda ni tak benar, tapi dia tetap percaya. Ini nama dia ta'assub. Habis kenapa kau tetap percaya? Entahlah, aku ikut mak bapak aku ikut nenek moyang kita dalam kepercayaan ini. Aku memang percaya bahawa begini, gini, gini, gini. Ya, ini kau percaya, tapi adakah ini benar? Tak semua yang dipercayai itu adalah benar. Jadi ini bukan ilmu. Sama juga, contoh yang kedua adalah jahil murakkab. Orang yang merasakan dirinya itu betul. Ini bukan ilmu kerana tak bertepatan dengan realiti. Akan tetapi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau ia bertepatan dengan realiti, maka waktu itulah menjadi hakikat kebenaran. Inilah bila saya kata saya percaya yang Allah SWT itu Maha Esa. Dan dalam realiti pun memang Allah SWT itu Maha Esa. Kerana berdasarkan hujah-hujah dan dalil. Ini berdasarkan hujah dan dalil, argument lah. Semua berdasarkan prinsip hujah dan dalil. Maka inilah ilmu yang kita dambakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rumusan, inilah menjadi dambaan kita, ilmu, sebuah keyakinan dan kepercayaan yang bertepatan dengan realiti kebenaran berdasarkan hujah dan pendalilan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya akur, mungkin ini agak halus sedikit perbahasan ini kerana ni nama dia epistemology, the study of knowledge. Ini merupakan mempelajari apa makna ilmu itu sendiri. Saya faham, saya akur ini merupakan perbahasan yang halus, tapi apa salahnya untuk kita cuba. Kalau Allah SWT bukakan pintu kefahaman, Alhamdulillah. Kalau belum lagi kita faham, kita ulang kaji sehingga faham, insya-Allah. Imam Asy-Syafi'i apabila mengajar kepada Imam Muzani, anak muridnya, sekali bila kita sebut dia tak faham. Imam Syafi'i ulang lagi sampai 40 kali belum faham. Imam Syafi'i ambil Imam Muzani masuk ke dalam rumahnya mengajar sampai Imam Muzani faham. Jadi janganlah kita takut dengan perbahasan-perbahasan yang halus seperti ini, kerana ini semua berkaitan dengan apa yang kita dambakan selama ini, iaitu mengejar, kita nak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan itu insya-Allah kita akan sambung pada sesi esok insya-Allah tentang ini perbahasan lanjutan bagi perbahasan tak ilmu, pengenalan ilmu, fadilat ilmu. Ini semua merupakan kunci untuk kita mendalami adab. Sebelum kita apa tu uh, masuk kepada adab-adab penuntut ilmu, kita habiskan dahulu fadilat-fadilat kelebihan ilmu dan juga kelebihan ahli ilmu dan sebagainya. Kesimpulan untuk hari ini sebelum kita akhiri, kesimpulan untuk hari ini sebelum kita mengakhiri, maaf Nah, kesimpulan sebelum kita akhir adalah yang pertama, kita telah pun belajar tentang kepentingan beradab. Sebelum kita berilmu, latar belakang dah telah pun kita sertakan kalamnya Imam Az-Zarnuji. Bagaimana Imam Zarnuji kata, aku nampak ramai yang belajar tapi tidak kesampaian. Puncanya adalah tidak menjaga adab-adab dan tata tertibnya. Kemudian kita dah pun berbahaskan tentang mengapa adab dahulu sebelum ilmu. Dalil kewajipan beradab kita dah bahaskan daripada ayat Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, kata-kata para ulama. Dan akhir sekali, pengenalan ilmu, apakah maksud ilmu, dan apakah takrif sebenar ilmu itu. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, kita jumpa esok insya-Allah untuk perbahasan tentang fadilat ilmu, dan hopefully harap-harap kita dapat masuk kepada adab penuntut ilmu yang pertama insya-Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, sesiapa yang ada soalan bolehlah kita sebut, letakkan di dalam ruangan komen itu insya-Allah. Kita tengok ada tak soalannya di sini. Adakah adab itu sebahagian daripada ilmu? Memang adab itu sebahagian daripada ilmu. Cuma dari segi susunan, adab dahulu. Adab dahulu kita belajar. Adab itu itself is a knowledge. Adab itself is an art. Dia pun sebuah disiplin ilmu untuk kita pelajari dahulu. Benar. Maka dia punya relation dia adalah relation syarat lah. Adab adalah syarat sebelum kita masuk ke dalam gerbang ilmu insya-Allah. Kemudian, adakah keberkatan sebuah ilmu itu bergantung kepada adab seseorang murid terhadap guru mereka? Bagaimana kita hendak mengetahui suatu ilmu yang pelajari kita itu adalah berkah untuk kita? Masya Allah, soalan yang sangat baik. Jawapan dia adalah memang keberkatan sebuah ilmu itu bergantung kepada adab kita. Berapa ramai yang belajar ilmu tapi tidak kesampaian. Ilmunya tidak berkat kerana apa? Dia kurang adab kepada gurunya. Bila dia maksud kurang adab dengan guru dia, contohnya menyakitkan gurunya sendiri. Bermakna guru dia dah mengajar dia bertahun-tahun lamanya, bila bila dia dah belajar, dah rasa tahu, dia pula attack gurunya sendiri. Wa'allimuhu rimayata kulla yaumin falamma ishtadda sa'idahu ramani wa kam 'allamtuhu nazmal qawafi falamma qafa qafiyatan hajani. Seorang ulama kata, aku hari-hari, tiap-tiap hari aku ajar dia macam mana nak memanah. Hari yang tangan dia dah kuat untuk memanah, dia pergi panah aku pula. Ya, ini untuk cakap yang anak murid yang tak kenang budi. Dia cakap macam gitu. Kemudian dia kata, betapa hari-hari, setiap hari aku ajar dia belajar macam mana nak buat syair. Bila dia dah pandai buat syair, dah pantun, dia buat pantun untuk mencemarkan nama aku. Dia buat pantun untuk mencemuhkan aku. Begitu, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Apabila kita menjadi murid yang tidak mengenang jasa dan budi guru kita, sewaktu itu keberkatan ilmu kita hilang. Macam mana nak tahu ilmu ini berkat ataupun tidak? Kita tengok hasilnya, kita nampak tak? Hasil ketakwaan kita pada Allah Taala kita nampak tak? Hasil kita dapat beramal dengan ilmu kita, kita nampak tak? Hasil kemanfaatan ilmu. Jadi keberkatan itu, tanda-tanda keberkatan kita tengok kita istiqamah ataupun tidak. Yang kedua, ilmu itu buat kita jauh ke buat kita lebih dekat pada Allah Taala? Kalau lebih dekat, maka ilmu itu berkat. Kalau lebih jauh, bermakna ilmu itu tidak berkat. Dan yang terakhir, ilmu itu ada manfaatnya ke tidak? Maksudnya disampaikan kepada yang lain, dimanfaatkan pada yang lain. Kalau ada kemanfaatan, ada istiqamah dan juga ada kedekatan kepada Allah Taala, itu merupakan tanda-tanda keberkatan ilmu yang kita pelajari daripada guru kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu kefahaman, membukakan pintu hidayah dan taufik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesedaran tentang peri pentingnya ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu taufik dan hidayahnya. Mari kita akhiri dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma ighfir dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahanil khalqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yashghuluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ibu bapa kami, anak isteri kami, saudara mara kami, teman-teman kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah kami pintu-pintu makrifat ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami, kurniakanlah kami keizinan agar kami dapat menempuh jalan menuntut ilmu ini ya Allah, agar kami dapat mengenalmu ya Allah, agar kami dapat menyembahmu dengan sebenar-benar sembah ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sejati ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami dapat masuki pintu gerbang keilmuanmu ya Allah. Jadikanlah kami penuntut-penuntut ilmu yang ikhlas, penuntut-penuntut ilmu yang sidik, penuntut-penuntut ilmu yang tawaduk, penuntut-penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Hidup kami penuh dengan kelalaian, Kau selamatkanlah kami daripada kelalaian ini ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan maksiat ya Allah, hingga ke cahaya ketaatan ya Allah. Allahumma qulna min zulil maksiati ila aizit ta'ah ya Allah. Pindahkanlah kami daripada hinanya maksiat kepada mulianya ketaatan ya Allah, dengan kemuliaan ilmu, dengan cahaya ilmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita jumpa esok insya-Allah pada waktu yang sama. Kita jumpa pada mau'id perjanjian yang sama selepas asar jam 5. Kita jumpa waktu yang sama insya-Allah untuk kita sambung tentang fadilat ilmu, tentang adab-adab penuntut ilmu. Saya harap sedikit ataupun ruang yang ringkas ini, kesempatan yang ringkas ini dapatlah membuahkan sedikit hasil ataupun memberikan sedikit kemanfaatan kepada kita semua. Terima kasih. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, tersilap kata, terkasar bahasa. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Budak baru belajar, tolonglah tengok-tengokkan, tolong tegur-tegurkan, bimbing-bimbingkan insya-Allah. Kita akhiri dengan astaghfirullah dan tasbih kafarah dan suratul asr. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dari Australia. Masya-Allah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama insya-Allah. Jazakumullah khair insya-Allah. Terima kasih, Ustaz. Sama insya-Allah. Kita akan end meeting kita insya-Allah. Kita akan endkan majlis ni insya-Allah.